Dalam video kali ni aku nak test mic daripada DJI Osmo Pocket 4. Yang ni betul-betul mic built-in daripada DJI Osmo Pocket 4. Kita tak pakai mic 3 ataupun mana-mana mic luar. Kita pakai direct daripada Osmo Pocket 4. Jadi korang boleh tengok korang boleh dengar sendiri kualiti audio dia macam mana. Jadi untuk setting adalah mono, wind noise reduction off, vocal boost on, direction front. So ini adalah dia punya setting lah. Korang boleh dengar sendiri macam mana kualiti audio dia. So hari ni aku nak bawa korang pergi makan cendol. Yang ni tempat yang biasa aku pergilah. Untuk suara aku rasa macam aku cakap biasa saja. Jadi aku tak pasti dia pecah ataupun terlalu slow. Korang boleh dengar sendiri. Jom kita gerak sekarang. Let's go. Jadi kita pun dah sampai. Sekarang kita ada dekat aku tak pasti apa nama tempat ni. Tapi memang biasa aku lepak kat sini lah. Ni salah satu pot ni lah. Salah satu pot. Ada beberapa pot lain. Salah satu potnya disebab ya? Saya tak bawa cash lah. Tak ada cash. Tapi kalau makan sini saya boleh tolong bayarkan. So, tadi aku cerita apa? Salah satu sebab kenapa aku pilih di sini disebabkan first kali vibe dia memang nice lah. Korang dengar kan? Dia sebab tepi jalan. So, boleh dengar macam-macam. Macam itu siap boleh dengar polis kerja orang. Siap main cik-ciluk. Oh, nice lah. Vibe sini best lah. Selain daripada tu, dekat sini dia punya soup dia. Soup dia nice. Kejap lagi aku tunjuk orang sup dia memang nice juga. Pedal kurang. Campur apa boleh? Dah nak habis dah. Campur hati ke ayam? Kaki ada kaki? Kaki lah. Campur kaki lah. Tapi hari ni pedal kurang pula. Lambat dah. Tak kita pada lewat ni. 5.5. Lepas tu kita order sekali dengan roti. Lagi kita makan. Oh, cendol dah sampai. Sini cendol dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nak Thank you. Okay, so ini dia punya sup dengan roti. Dekat sini sup. Dekat sini sup RM6, roti 40 sen sekeping. Roti 40 sen sekeping, sup RM6. Bismillah. Oh nak mi aku. Mesti dia punya sup yang layan. Ya ke? Dia datang kat adik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tak ada? Aku pergi test dia punya Macam ni punya badan? Pegang rambut kau. Sudah memang layan. Padat panas ke? Bas. Roti dua? Kita tambah lagi roti. So ni dia punya roti dia. Nampak? Seriously memang lembut. Dia lagi tepi-tepi dia pun memang nice lah. Dia tak keras mana. Dia datang? Tak, di mana? Kau dia pergi mana? Bismillah. Kau dia ke sana. Selain daripada tu kita pun ada order
Mi goreng mamak. Kan mi goreng biasa. Mi goreng biasa. Dia tadi tak ada mamak lah tu dia. Tapi aku tak makan lah. Aku makan dia punya ujung je. Dia ada tak makan tu. Bismillah. Mi kuning. Ya, ambil tisu. Kaki. Alright, makan pun dah siap bayar. RM7.60 untuk satu sup, 4 roti, RM5.50 untuk mi goreng, RM6.30 untuk 2 cendol dan 1 ais kosong. Serius, sebab sini memang cantik. Kau tengok nampak suasana dia. Tu ada tabur haji. Kat belah sana tabur haji. Lepas tu yang ni lorong daripada Jalan Gambut. Lepas tu yang ni dia akan menghala ke Inama Water. So dekat sini boleh tahan lah. Suasana dia best. Macam tadi 2 kali dengar bunyi ambulans. Macam hari tu kita orang dengar bunyi kereta polis kejar-kejar orang. Nice lah. Harga dia pun berbaloi. Aku paling suka dia punya sup. Sup dia seriously memang nice. Jadi jom lah kita pulang. So kalau korang nak aku pergi kat mana-mana lagi, cuba korang suggest kat mana kita boleh lepak. Aku paling suka kalau lepak mamak. Semua mamak pergi kan. Okay, kita jumpa dalam next video. Gerak lu.